Jangan biarkan perkara ini berlaku. Pihak berkuasa perlu ambil tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah satu video yang menunjukkan bahawa ada orang buat senam aerobik di Bukit Badung, Selangor, yang mana memakai tudung tapi pakai seluar pendek. Dan mereka buat senam aerobik di Bukit Badung. Dan saya nak minta Jabatan Agama Islam Negeri Selangor yang berautoriti dalam bidang agama dekat sini dan melihat isu ini dan menyiasat pihak mana yang buat senam aerobik pakai tudung sambil pakai seluar pendek. Apakah motif mereka buat macam tu? Adakah semata-mata untuk membuat penghinaan kepada Islam ataupun nak mengejek peraturan ataupun perintah agama dalam Islam? Kalau mereka tu bukan Islam, orang kafir, ambil tindakan. Kalau mereka orang Islam sekalipun, ambil tindakan kepada mereka agar mereka sedar bahawa mereka berada dekat negara namanya Malaysia, negeri namanya Selangor, yang mana kepimpinan kita adalah orang Islam, dan Islam itu agama rasmi negara, tidak boleh dipermainkan seperti itu. Jadi minta tolong kepada Jabatan Agama Islam Selangor, cari orang ni, jangan cari ustaz-ustaz saja, cari orang ni dan tolong selesaikan isu ini, sebab isu ini melibatkan maruah agama Islam diperejekkan. Sama juga di luar sana, ramai wanita-wanita, lelaki-lelaki yang memakai pakaian mencolok mata, yang akhirnya kita pandang benda ini sebagai satu normalisasi. Kita tak salahkan Jabatan Agama Islam, tapi kita salahkan di kalangan kita ini tidak ada sifat untuk menegur kesilapan yang dilakukan oleh masyarakat. Walaupun benda ini perkara fardiyah, individu saja, tapi ianya melibatkan satu hukum yang terkait dengan Islam, iaitu hukum yang haram bagi orang Islam, khususnya bagi orang non-Muslim. Tak pakai benda bagi mereka, mereka anggap tak ada apa-apa. Pakai seluar pendek, pakai seluar dalam saja pun kadang-kadang bagi mereka tak ada masalah. Tapi sebenarnya bagi kita, dia menjolok mata, dan perlu ada peraturan dari sudut pemakaian. Kalau di negara China nun, negara India sana nun, mereka pakai ikut adab tata susila. Tapi kenapa dekat Malaysia kita ni, pakaian mereka ni sangat tidak cukup kain dan mencari pandangan mata kita, dan menyebabkan kadang-kadang hilang pahala kita disebabkan ternampak perkara-perkara seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.